Kita janganlah tengok. Payet, kenapa sedih ni? Buka puasa dalam lagi lah. Taklah, saya tak tahu nak buat apa. Awak nak tahu tak apa manfaat puasa dalam sains? Apa kata kita terjah cikgu sains? Jom. Jom. Cari. Jom. Mana cikgu sains? Mana cikgu sains? Mana cikgu? Assalamualaikum cikgu. Apakah kesan puasa terhadap sistem penghadaman manusia? Puasa memang boleh memberi manfaat kepada sistem penghadaman kita. Okay? Dan perkara ini memang disokong oleh beberapa kajian sains sebelum ini. Okey, contohnya apabila kita ataupun seseorang tu dia berpuasa seperti puasa di bulan Ramadan ataupun berpuasa secara sampingan seperti intermittent fasting, okay? Ia dapat memberi tempoh rehat kepada sistem penghadaman. Okay? Contohnya kita ambil dalam keadaan biasa, apabila kita tidak berpuasa, apabila kita makan, organ-organ seperti perut, usus kecil, pankreas, hati, dia akan bekerja untuk menghasilkan enzim dan memproses makanan. Dan proses ni biasanya ni berlaku secara berterusan lah, sebab kita sentiasa makan kan. Jadi semasa puasa, proses tadi, aktiviti perut, aktiviti yang dilakukan oleh usus, pankreas dan hati ni, dia akan berhenti buat sementara. Jadi dalam tempoh itu, ia membolehkan sistem penghadaman kita ni mengurangkan keradangan yang biasa berlaku kepada usus. Dan dia juga dapat memperbaiki tisu usus dan juga menstabilkan fungsi enzim penghadaman. Pencernaan. Terima kasih cikgu. Apakah kesan puasa terhadap mental dan emosi? Dari pandangan sains. Sains. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nak sebutkan beberapa kesan puasa lah bagi kesihatan mental dan emosi dari sudut pandangan sains. Kita tahu dalam sudut pandangan sains ni, dalam bulan Ramadan ni kita panggil dia intermittent fasting. So kalau ikutkan kesan dia, iaitu pertama meningkatkan keseimbangan hormon dan juga neurotransmitter. Okey, apa maksud dia tu? Maknanya dia juga memberikan mewujudkan satu bahan kimia otak yang berkaitan dengan otak, iaitu untuk menjadikan rasa tenang dan gembira. Dan yang kedua iaitu meningkatkan juga endorfin. Endorfin tu apa? Dia juga membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan mood. Tahap kortisol nama dia, iaitu hormon stres, boleh menjadikan lebih stabil jika puasa dilakukan secara konsisten. Itu dia daripada satu sudut pandangan daripada Samzani. Okay, terima kasih sir. Sama-sama. Cikgu, apakah golongan yang perlu mendapat nasihat sebelum puasa dan mengapa? Ibu mengandung, kerana boleh mengganggu kesihatan ibu mengandung dan kandungannya. Marisha, Jom kita kejar dia. apakah kesan puasa terhadap metabolisme dan pembakar lemak? Dalam bulan puasa, badan kita akan menukar cara untuk mendapatkan tenaga. Okey, kalau bulan puasa kita kan tak makan selama beberapa jam. Jadi, badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan dalam badan untuk kegunaan aktiviti harian. Apabila habis, badan akan menukarkan lemak yang terdapat dalam badan untuk dijadikan tenaga. Okey, proses ini akan menyebabkan metabolisme badan semakin tinggi. Siapa lagi yang nak tanya? Betul juga. Itu ada cikgu. Jom. Assalamualaikum cikgu. Cikgu, apakah perubahan fisiologi dalam badan seseorang semasa berpuasa? Okey,
Sekarang bulan puasa kan. Okey, jadi cikgu jawab yang paling mudah Kalau kita puasa, kita tak makan, kita tak minum kan. Jadi macam mana kita dapat tenaga? Okey, jadi waktu bulan puasa, kita dalam badan kita ada lemak. Ada gula atau glukosa yang kita simpan. Memang ada dalam badan kita. Jadi disebabkan kita tak makan, badan kita dapat tenaga dari lemak dan gula dalam badan kita yang kita simpan. Jadi tenaga yang kita gunakan, kita bergerak, kita guna daripada situ. Dan satu lagi, dalam puasa ni sistem penghadaman kita berhentilah, berehat. Itu baik untuk badan kita Bila berehat dalam masa 10 jam, 12 jam, bila dia jana semula, so apa yang ada yang berlaku dalam sistem pencernaan kita nanti lebih aktif. Okey, itu saja. Okey, terima kasih cikgu.